Penilaian psikologi PTD dah makin dekat, tapi masih ramai buat satu kesilapan besar. Mereka tinggalkan soalan kosong. Kalau anda calon pegawai tadbir dan diplomatik, ingat ni betul-betul. Pastikan jawab semua soalan walau masa dah nak habis. Jangan biarkan kosong. Kalau dah minit-minit terakhir, hantam saja berdasarkan jawapan paling dekat dengan diri anda. Sebab dalam penilaian psikologi ni, konsisten dan cara anda berfikir lebih penting daripada cuba nampak sempurna. Satu lagi, ramai tak sedar format penilaian psikologi PTD ni hampir sama macam ujian psikometrik tahun-tahun lepas. Jadi kalau anda tengah cari contoh soalan, memang sangat digalakkan untuk buat latihan awal supaya tak terkejut masa exam nanti. Antara yang biasa keluar, soalan personality, cara buat keputusan, situasi kerja berkumpulan, penurusan tekanan, nilai integriti dan kepimpinan. Lagi banyak anda biasakan diri dengan format soalan, lagi tenang anda jawab nanti. Saya doakan semua calon penilaian psikologi PTD berjaya. Kalau nak koleksi contoh soalan psikometrik tahun lepas, klik beg kuning di bawah.